Cukup tidur boleh buat berat badan kita cepat naik walaupun kita dah jaga makan dan juga bersukan. Kenapa? Jom lihat. Bila kita tak cukup tidur, biasanya kita punya selera makan akan haywire. Kita akan rasa nak makan makanan berlemak, manis, masin, semua ada. Walaupun kita memang niat nak diet, tapi selera makan memang out dan badan memang tak ada tenaga. Itu normal. Ini adalah disebabkan kerana sistem hormon dalam badan kita dah kacau. Pertama, kenapa hormon kita jadi haru biru? Bila kita tak cukup tidur, hormon leptin atau hormon lapar ni akan meningkat tinggi menyebabkan selera makan kita susah nak dikawal. Dan ditambah pula dengan hormon leptin iaitu hormon yang buat kita kenyang akan menurun. Jadi, kita akan makan tak puas dan menyebabkan kita rasa nak makan lagi. Sebab hormon yang beritahu kita kenyang tu dah off. Yang kedua adalah hormon kortisol iaitu hormon yang bertindak bila waktu kita stres, waktu tu tinggi. Pada saat inilah, hormon ini akan buat makanan yang kita makan itu menjadi lemak di perut dengan sangat cepat. Bahayanya, bila hormon kortisol ni tinggi, lemak di perut ni mudah tersimpan. Lemak visceral. Jadi, lemak visceral ni sangat-sangat bahaya untuk kesihatan. Bayangkan dengan hanya kita tak cukup tidur saja, kita mempercepatkan pembentukan lemak visceral yang bahaya untuk kesihatan kita. Dan yang kedua, bila kita tak cukup tidur, metabolisme badan kita juga perlahan dan kita rasa penat dan lesu. Pasti kita tak ada energi lagi untuk bersenam. Jadi, kalori yang kita perlukan untuk pembakaran harian, iaitu kita banyak bergerak dan bersenam, itu dah hilang. Ini yang menyebabkan kita susah nak turunkan berat. Tambahan pula pada waktu tak cukup tidur ni, frontal lobe atau bahagian otak depan kita yang membuat keputusan sama ada kita boleh jaga makan atau bersenam, kekuatan diri kita waktu tu dah tak ada energi lagi. Jadi waktu tu kita memang tak boleh nak kawal makan kita, tak boleh nak buat keputusan dengan sihat kerana frontal lobe tak mampu lagi untuk buat keputusan kepada kita. Tiga, tak cukup tidur bagi kesan kepada metabolisme badan kita. Apabila kita tak cukup tidur, sensitiviti insulin dalam badan kita juga jadi lebih rendah. Maksudnya, bila kita makan, badan kita cenderung atau mudah untuk simpan lemak. Dan yang kedua, metabolisme kita jadi perlahan. Apa yang kita makan lambat nak dibakar. Bila metabolisme kita perlahan, lemak mudah terkumpul. Sebab pembakaran sedikit. Kita makan kuantiti yang sama, tapi pembakaran sedikit menyebabkan baki kalori itu disimpan menjadi lemak. Jika kita nak turunkan berat badan, bukan hanya dengan jaga makan dan bersenam. Tidur yang berkualiti juga sangat-sangat penting kerana ia berikan kesan atau efek kepada sistem seluruhan badan kita menyebabkan walaupun kita dah jaga makan, kita tetap naik berat badan juga. Okey, semoga membantu.